Jadi untuk peringkat pertama, Imam Mahdi akan bawa para pejuang ini kemudian berperang sehinggalah Baitul Maqdis berada di bawah pemerintahan Islam, dan Baitul Maqdis dijadikan sebagai pusat pemerintahan tentera ataupun Al-Imam Mahdi ketika itu. Alhamdulillah. Lepas daripada situ, perang demi peperangan. Apa pula Rom ni? Nabi sebut Rom, tuan-tuan. Kalian akan bersepakat dengan Rom, lawan dengan satu musuh lain. Siapa? Allah ulama keluarkan pendapat. Antara yang paling banyak, kata para ulama, apabila Nabi sebut Rom, merujuk kepada Eropah dan Amerika Syarikat. Ramai ulama berpendapat sedemikian. Kita, orang Islam ketika tu, tentera Imam Mahdi, orang panggil apa? Bukan dia sepakat, dia panggil bekerjasama. Bersekutu. Tentera Islam, Imam Mahdi ketika itu akan bersekutu dengan tentera Nasrani, lawan dengan satu musuh lain. Namakan, Nabi kata berlawan dengan satu musuh lain. Ramai ulama, antara Dr. Umar Abdul Kafi yang mengkaji hadis akhir zaman, dia sebut musuh lain itu ialah Rusia. Ijtihad yang ni bukan hadis, bukan qat'i, bukan muktamad. Ijtihad, ulama ijtihad. Tapi ini akan berlaku. Dia bersekutu lawan, akhirnya menang sekutu ni, orang Islam dan Nasrani ni. Kemudian setelah menang, orang Nasrani pun sebut bahawasanya yang memenangkan kita ialah salib ini. Mula daripada situ jadi besar, orang Islam tak suka dengan perkataan itu, tak setuju yang memenangkan itu ialah Allah. Akhirnya berpecah. Hinggalah orang kafir itu bersekutu ke semua mereka. Yang ni yang perang besar ni, yang disebutkan di dalam hadis dengan nama peperangan itu Nabi namakan Al-Malhamatul Kubra, perang terbesar. Tahu di mana perang itu berlaku? Peperangan itu akan berlaku di Syria. Ini Nabi sebut spesifik nama tempat. Dia tak ada khilaf. Itu Nabi kata, kalian akan melihat musuh-musuh itu akan turun dan berhimpun di satu tempat. Hadis Sahih Muslim, yang tempat itu bernama Al-A'maq ataupun Dabiq. Jugalah Alif Ain Mim Alif Qaf. Atas Syria, di utara Syria. Saya pun tak sampai tempat tu. Lain alhamdulillah, saya akan cerita sikit. Yang lain-lain tu saya pernah sampai. A'maq atau Dabiq ni tak terlintas untuk pergi ke situ. Katanya tempat itu, sampai hari ni, tempat itu dia memang tak ada bangunan. Sampai hari ni. Dia kata di situlah mereka akan turun dan berhimpun. Mukjizat.